Selamat pagi murid-murid. Okey, assalamualaikum semua. Okey, sebelum mulakan kelas, semua sihat hari ni? Okey, saya harap semua sihatlah dalam keadaan yang sihat. Okey, kenapa? Sebab sekarang kebanyakan sekarang musim dia, musim Fuzah. So, saya nak semua jaga kesihatan. Kalau kat luar pakai mask. Okey. Sebelum mula kelas, jom Raja kita baca umur Alkitab apa aja. Sebelum ni kita akan belajar subjek sejarah iaitu tamadun awal dunia. Okey, cikgu akan pergi lebih terperinci untuk ni. Poin 4.1.4. Okey, ciri-ciri 4 tamadun awal. So, kamu semua kena faham dalam ini kita ada 4 ciri-ciri tamadun 4 tamadun iaitu tamadun Mesopotamia, okey, tamadun Mesir Kuba, tamadun Hindu, tamadun Wahid. Okey, kita pergi lebih terperinci semua ya. Okey, sebelum tu cikgu ada bagi nota skor A. Ini untuk kamu lah. Untuk kunci nota ini menarik tau. Okey, so ikut kita baca sendiri ya. Okey, selepas. Okey. Dah sedia semua untuk kita baca subjek yang menarik iaitu tamadun awal. Okey, kita terperinci ya. Okey, ini merupakan lokasi 4 tamadun awal. Nampak semua? Ini peta dunia di mana kedudukan Mesopotamia di antara Sungai Tigris dan Sungai Ori. Okey, manakala untuk Mesir Kuba dia ke bawah, dia melalui ada sungai ni. Okey, manakala untuk tamadun Indus, dia berada di sini antara Pakistan dengan India moden. Okey, sesungguhnya kita terkenal Wahid. Okey, itu China lah, Sungai Wahid. Okey, ataupun Sungai Kuning. Okey, kita pergi saja topik seterusnya. Okey, apa itu tamadun Mesopotamia? Okey, kita lebih terperinci. Tamadun Mesopotamia terletak di Sungai Tigris dan Iran moden. Okey, perkembangan ni sejak daripada 5000 sebelum Masihi dan berakhir daripada sehingga 700 sebelum Masihi. Okey, mana antara kerajaan yang terpenting ialah dia terbahagi kepada 5 kerajaan terpenting untuk tamadun ini iaitu Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea, Assyria. Okey, Sumeria merupakan kerajaan terawal yang sebelum iaitu 300 sebelum Masihi, mana penduduk untuk Mesopotamia menjalankan pertanian dan membina sistem pengalian yang mandasa seperti Timur dan okey, kita pergi topik seterusnya. Okey, mana kita pergi ke tempat Mesir Kuba. Anda pernah tengok piramid? Inilah. Anda nak memudahkan ingat untuk Mesir Kuba, ingat piramid, ingat Mesir Kuba. Itu dulu cikgu. Okey, tamadun ini bermula daripada 3100 sebelum Masihi dan berakhir 3 sebelum Masihi. Tamadun Mesir Kuba dia terletak di lembah sungai Nil. Okey, sungai atau terpanjang di dunia iaitu 6,650 km. Okey, manakala sungai ini membanjiri tanah setiap tahun. Okey, banjir ini merupakan hadiah. So, kenapa Mesir Kuba adalah maju dalam pertanian disebabkan setiap tahun mereka mengalami banjir. Okey, banjir ini berupa hitam. Iaitu kenapa kalau tanah yang subur akan mengeluarkan hasil pertanian baik. Okey, seterusnya dikenali sebagai piramid Firaun oleh kerajaan Kuba, iaitu dalam pertengahan baru. Okey, sungai ini menjadi sumber makanan, air dan laluan perdagangan. Okey, seterusnya kita ke tamadun Indus. Okey, pelajar kena ingat tamadun Indus bermula daripada 2500 sebelum Masihi sehinggalah 1900 selepas Masihi. Dia terletak di sungai Indus antara Pakistan dan India moden. Okey, bermula sekitar untuk tamadun Indus 200 sebelum Masihi. Okey, kawasan dia mengalami 2 musim, iaitu musim utama musim hujan dan seterusnya musim kering. Penduduk aktif dalam pertanian dan perdagangan. Okey, seperti pertanian yang mereka usahakan adalah gandum, kapas dan macam makna perdagangan. Okey, bandar utama ialah Harappa, Mohenjo-daro menghadapi masalah banjir besar dan perubahan aliran sungai setiap tahun. Okey, setiap kali lah contohnya banjir besar akan berubah kawasan penduduk mereka. Okey, seterusnya kita ke tamadun Wahid. Apa itu tamadun Wahid? Okey, kamu kena ingat tamadun Wahid atau Wahid terletak di lembah sungai Wahid, Sungai Kuning di utara China. Okey, sungai membawa lumpur kekuningan. Okey, terus ini menjadikan tanah sungai yang subur. Okey, penduduk awam menjalankan pertanian, peternakan serta sisi dia adalah menghadapi banjir besar. Okey, menjadi asal pembentukan masyarakat awal Cina Kuba. Okey, ini merupakan tembok besar Cina. Kalau pelajar untuk mengingati apa itu tamadun Wahid. Wahid anda kena ingat semua adalah tembok besar. Okey, seterusnya. Okey, kenapa antara tamadun ini semua terletak di aspek adalah lembah sungai kerana adalah di tanah sungai adalah kerana kesuburan. Okey, apa tu?
betin dan sumber air, sumber peranan dalam pertanian, kekal pengangkutan dan perdagangan. Okey, dan asas kerajaan. Ada soalan? Bagus soalan itu. Okey. Kenapa tamadun ini berbeza? Anda kena ingat sebab raja kena tahu sebab tempat dia berbeza. Okey, masih ya? Okey, seterusnya kita pergi ke seterusnya untuk pembandingan. Okey, kita pergi perbandingan antara tamadun. Tamadun ini akan ada perbandingan setiap tamadun. Okey, untuk perbandingan anda kena ingat, iaitu sistem pemerintahan, yang kedua penulisan, yang ketiga ekonomi, dan agama, kesenian dan seterusnya ekonomi. Okey, kenapa antara empat ini ada persamaan dan ada perbezaan? Okey, ciri-ciri dia adalah lokasi sama sungai. Okey, terletak mana, macam saya buat ni, Mesopotamia terletak di okey, saya maaf ya student, saya terlupa Ini nota, kamu boleh ikut aktiviti kamu untuk dapatkan ikut kamu sendiri ya. Kita pergi terperinci antara satu persatu tamadun ini. Okey, saya sentuh kepada aspek politik ataupun pemerintahan. Okey, dia kalau untuk Mesopotamia, dia diperintah oleh raja lah. Sebab raja tamadun itu dianggap Tuhan, wakil Tuhan. Okey, manakala untuk Mesir Purba, anda ingat pemerintah adalah Firaun. Okey, kerana Firaun ada kuasa mutlak. Okey, seterusnya manakala untuk tamadun Indus, diperintah oleh raja dan dibantu oleh pendeta struktur dan politik kurang diketahui. Manakala untuk tamadun Wahid, okey, diperintah dinasti Shang dan Zhou, konsep medik hewan kuasa langit digunakan. Okey, kita sentuh kepada aspek ekonomi. Okey, untuk ekonomi, untuk Mesopotamia, dia lebih kepada pertanian, perdagangan. Okey, manakala untuk Mesir Purba, dia perkenalkan pertanian dan cuka. Okey, manakala untuk tamadun Indus, pertanian dan usaha kecil. Okey, manakala untuk seterusnya pertanian dan lobster. Okey, kita sentuh kepada aspek sosial. Apa bezaan aspek sosial antara tamadun ini? Okey, lapisan raja, kalau untuk yang tamadun Mesopotamia lebih kepada raja, pendeta, anda kena ingat. Okey, lepas tu rakyat, hamba merupakan kedudukan paling ke bawah. Manakala untuk tamadun Mesir Purba lebih kepada Firaun di puncak hierarki yang tertinggi. Sebetulnya macam bentuk piramid lah, hierarki tertinggi. Sebetulnya pendeta, bangsawan yang berkuasa dan rakyat biasa daripada pertanian ke bawah adalah paling bawah. Okey, untuk sosial tamadun Indus, masyarakat hidup harmoni masyarakat hidup harmoni dan tidak bukti besar ketidaksamaan sosial. Okey, untuk tamadun sini antara bukti dia tak ada antara macam sebelum ni antara tamadun Mesir Purba dia ada kuasa hierarki. Untuk tamadun Indus tiada. Okey, contohnya kita kepada tamadun Wahid, apa itu masyarakat berasaskan keluarga. Okey, patuh kepada pemerintah. Okey, manakala aspek agama, kita sentuh kepada aspek agama, kena ingat. Aspek agama pun antara tamadun ni akan berbeza. Okey, sebab mengikut kepahaman lah. Okey, untuk tamadun agama, tamadun Mesopotamia, okey, percayaan monoteisme, menyembah banyak dewa. Dewa adalah Anu adalah langit. Okey, Imri adalah bumi. Okey, percaya kehidupan selepas mati. Manakala untuk tamadun Mesir Purba, kepercayaan apa dia bersama monoteisme, dia menyembah dewa matahari. Okey, dia percaya juga kehidupan selepas kematian. Okey, antara tamadun ini ada persamaan dalam agama, politisme pun sama, menyembah dewa kesuburan dan unsur alam. Kenapa menyembah dewa dan unsur alam? Iaitu untuk pertanian. Okey, seterusnya kita pergi kepada Wahid. Okey, kepercayaan pada roh nenek moyang. Falsafah awal adalah komunisme dan tulisme yang muncul. Okey, seterusnya kita pergi penulisan. Apa itu penulisan antara tamadun ini? Okey, untuk tamadun ini tulisan konifera apa dan tanah liat. Okey, nanti saya akan tunjuk selama macam mana tulisan mereka. Okey, mana tulisan hieroglif untuk ada paparin dan piramid. Okey, untuk tulisan bulan ditaksir. Untuk tamadun Indus, tulisan bulan ditaksir ada sebab ada simbol Indus sendiri. Manakala untuk tamadun Wahid adalah tulisan hieroglif digunakan untuk berkreasi dan reka. Okey, seterusnya kita pergi kepada ilmu dan pengetahuan teknologi. Apa itu sebagai-bagai antara tamadun ini pada ilmu dan teknologi? Okey, kita kupas satu persatu student. Okey, manakala untuk tamadun Mesopotamia adalah sumbangan dia adalah menemui roda, kapal layar. Okey, untuk tamadun
Sesi purba adalah kalender 365 hari, ilmu perubatan, matematik dan pembinaan piramid membuktikan kehebatan piramid ni sebab dia batu berbakar-bakar. Untuk sampai sekarang macam mana binaan piramid yang besar dengan teknologi dulu tak sama dengan sekarang. Okey, anda kena ingat dulu mana ada untuk mengaku yang besar-besar seperti train. Macam mana piramid dibentuk? Itu merupakan sumber pakar tamadun Mesir. Okey, seterusnya. Dan untuk tamadun Indus, situ ni situ pembaham dan perancangan bandar. Okey, yang moden struktur dia sangat terancam. Okey, seterusnya ciptaan kalau untuk tamadun Wahid adalah ciptaan kertas, pertanian dan gangsa. Okey. Sumbangan kepada dunia moden, apa sumbangan kepada dunia moden ni antara empat tamadun ni? Okey, untuk tamadun Mesopotamia adalah undang-undang. Undang-undang anda kenal tak? Hammurabi. Okey, adalah sistem bandar yang sangat terancam. Okey, seterusnya kita kepada tamadun Mesir purba adalah ilmu geometri yang hebat. Okey, perubatan dan seni piramid yang hebat. Okey, sampai sekarang tu macam arkitek kita, wow, hebatnya piramid. Macam mana dia orang bina? Okey, manakala untuk Wahid inovasi, falsafah dan teknologi dan pentadbiran berasaskan Mary. Kejatuhan adalah setiap tamadun ada kejatuhan masing-masing lah. Contohnya untuk tamadun Mesopotamia adalah seperti maksud saya serangan daripada luar, konflik. Okey, manakala untuk Mesir serangan kuasa asing. Okey, untuk Indus kenapa tamadun dia boleh terhapus disebabkan bencana alam. Okey, untuk tamadun Wahid adalah perbudakan. Okey, seterusnya. Okey, saya nak enjoy ya. Okey, tapi sebelum tu saya tunjuk sedikit paparan apa itu sumber penulis saya sebentar ya. Sudah boleh cari tulisan Mesopotamia. Ini merupakan sumber tulisan Mesopotamia. Okey. Manakala untuk tulisan Mesir purba, okey, ini merupakan tulisan Hebrew Mesir purba. Okey, dari sinilah masuk-masuk itu sendiri. Okey, kita pergi ke tamadun Indus. Okey, ini merupakan tulisan tamadun Indus. Dia ada simbol dah masuk sendiri. Okey, seterusnya kita ke Wahid. Okey, ini tulisan salah satu lah. Tulisan Wahid. Okey, seterusnya. Okey, anda mesti dah basah kan? Okey, untuk mengingat semua, saya nak enjoy dah subjek saya ni. Okey, so cikgu putarkan lagu untuk kamu untuk saudara ulang kaji. Okey, boleh ya? Sebentar ya, enjoy ya semua. Yo, kita balik masa dulu kah? Apa tamadun dunia semua luar biasa. Jom kita banding, jom kita belajar. Sejarah hebat memang tak pudar. Kita di Sifratis bermula cerita Mesopotamia, pindah kota pertama, tulisan bati, hukum pertama dunia, kota Hammurabi, adil untuk semua. Sebenarnya air mengalir tenang, piramid tinggi, misteri gemilang. Tidak bijak, betapir sistem, hieroglif cari sejarah tersemat dalam Indus hebat, badal tajam, pada lurus jalan panjang. Mohenjo-daro bukti bijaksana, baca di depan muni aman sentosa. Final lama di rumah kuning, uang ho subur taman meninggi. Kulegang selanjut kertas, ilmu dan budaya makin cerdas. Tamadun jauh berbeza, tapi semua menuju kemajuan besar politik. Okey, enjoy semua. Aduh, faham ya? Okey, yang ini mesti kamu suka. Okey, kita akan ada game untuk imbas semula yang kita baca daripada langkah pertama. Dan set ilusi apa yang cikgu bilang tadi. So, cikgu bagi QR untuk kamu scan semua. Okey, masukkan QR ni. Permainan ini broker, kamu kena scan QR yang cikgu bagi. Okey, lepas tu okey, setiap kumpulan wakil hantar kat depan. Okey, so iPad satu seorang saya dah pas kat depan, sila ambil. Saya dapat iPad, so kamu bentukkan 4 kumpulan. Okey, masa dia beri untuk jawab soalan ni 5 ataupun 10 minit je lah, sebab soalan dia hanya 10 saja. Okey, lepas tu kamu siapa benar yang tertinggi, okey, akan dapat cover. Okey, datang kat saya scan QR. Okey, scan QR semuanya. Okey dah. Okey. Wow, tahniah kepada pengguna yang menang. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan
untuk mengukuhkan kamu boleh cari di buku tab untuk wujudkan permainan ini. Okey, siapa cepat dia dapatkan. Okey, kamu tekan benda ni. Okey, siapa kumpulan yang pertama tekan ni. Okey. Ni so cikgu akan bagi dadu hanya 4 je dia. Okey. Okey. Okey, kamu sama 2, so kamu dapat kat sini nombor 2. Okey, kamu buka soalan ni. Okey, itu saja untuk tugasan saya hari ni. Okey, harap kamu semua enjoy lah. Okey, jangan lupa ulang kaji saya bagi. Buatkan. Okey, semoga kamu berhasil. Bye.